Ya, masa tu sama juga, baru balik syuting. Dia call dengan saya sebab yelah dah pukul 3 pagi kan. Kita orang tengah on call. And then ya tanyalah, awak ada panggil saya ke? Okay. Lepas tu saya macam pelik lah. Tak, saya tak ada cakap apa-apa pun. Kenapa? Lepas tu ia pun cakap, oh, so bukan awak ke yang panggil tadi? Lepas tu saya cakap, panggil? Sumpah saya tak cakap apa-apa. Lepas tu kita orang macam, okay, faham. Okay, faham. Yelah dah pukul 3 pagi kot. Memang timing dia kan. So macam, tak apa. Awak lepas ni balik, mandi bersih-bersih, ambil uduk. Jom kita set, tidur lah. Tutup lah on call. Berarti ya terus off call ke memang tak off lah? Biar. Ya tak tutup call. Dia sampai rumah baru dia tutup call. Takut lah. Yelah takut. Gila kalau macam tu. Seorang-seorang macam tu. Tiba-tiba ada orang panggil.